Acik tengok ah. Tak nak. Dia tertidur. Allahu Akbar. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semua berjumpa lagi. Masya Allah, bukan berjumpa lagi, lama tak berjumpa. Korang apa khabar? Ya sayang. Okey, kedai 2 lagi. Ni dia. Abang, say hi bang. Hai acik-acik, kakak. Ada yang rindu tak dengan keluarga kami? Ni abang. Alhamdulillah semangat. Baby besar dah. Hai acik-acik. Say hi acik-acik dulu. Baby. Masya Allah, rindu korang. Okey, cerita dia malam ni, malam minggu. Alhamdulillah ada rezeki. Bawa anak-anak pergi beli barang apa yang diorang nak. Kali ini tak ada limit. Alhamdulillah rezeki daripada Bepang by Cik Su. Alhamdulillah ramai yang support. Untuk korang yang sebelum ni tertanya-tanya mana pergi Su. Jadi sekarang ni saya sibuk berniaga dekat TikTok. Dekat TikTok lah. Jual Bepang lah seperti biasa. Dekat YouTube dulu pun saya ada jual Bepang. Sekarang beralih ke TikTok. Alhamdulillah ramai yang support. Jom Bi. Terharu saya. Betul-betul tak sangka. Okey. Pilihan anak-anak seperti biasalah. Kedai RM2 saja. Seorang ambil satu bakul seorang. Apa? Bi. Ambil bakul. Wah, baby ambil apa tu, Bi? Masya Allah. Happy tengok anak-anak happy. Saya pun lebih bersemangat untuk ni lah. Untuk mencari rezeki. Mana ayah? Nak beli apa? Tak tahu. Beli makanan lah, makanan. Jangan ambil mainan pula. Barang sekolah ke. Ni ikat rambut baby habis dah. Yang macam ni tu. Yang macam ni botol dia banyak dah kat rumah. Tak payah. Mami nak. Ni. Botol dia banyak kat rumah. Ambil yang tu je kot. Tu. Refill je lah yang bawah tu. Ni. Boleh lah ambil yang ni. Okey, kita dah sampai kat kedai RM2. Nak cari tu. Pengorek punya ke? Mana? Kot. Mesej. Untuk rambut dah. Ayah barang apa? Stokeng tak ada. Belah sana kalau stokeng. Kat sini korang rupanya tak payahlah mainan kat rumah kan banyak. Ambil makanan je nak. Apa tu? Tengok. Mainan satu je lah Lain makanan boleh. Baby tengok baby beli apa? Okey, saya nak beli jug kecil ni. Kadang kita nak buat teh. Ambil ni lah. Apa tu? Tabung. Baby punya kat rumah ada lagi. Tak penuh lagi. Tunggu dah penuh baru beli baru ya. Mainan bubu Bubu besar dah. Bubu tak main dah benda-benda macam tu. Batu warna-warni Mari sini. Pergi sana kakak. Kakak. Cari kakak. Borong dia ya. Ayah tolong pegang. Mana kakak? Sini. Tu kakak tu.
Beli mainan je kakak. Nah, kak. Ada tak stoking yang tipis tu? Hah? Itu tak payah. Jom. Kotor, jom. Ni. Ni. Tapi kenapa macam tipis je? Try lah beli satu. Wow, nastar. Panjangnya pembari ni. Panjang tau. Panjangnya. Boleh buat potong bepang. Tapi lebar. Wow, dia beli buku. Ni tolong ya. Nah, mana? Dah jom. Beli jajan pula. Jajan. Dia nak ambil ke? Dah ambil lah tempat lain Bi. Dia nak ambil ke? Nak, dia nak buku tu. Bi, ni Bi. Spek mata Bi. Sini. Terbalik. Mami. Terbalik. Oh, cantik lah Bi. Hidung mana? Dia Acik. Cantik tak Acik? Tanya dulu. Mana tengok ni? Cantik tak Acik? Mana tengok ni? Wah, abang tu apa ni? Apa nama dia? Cross Diamond. Cross Diamond. Okey dah, jom. Pergi beli jajan pula. Jajan nak. Alhamdulillah siap dah beli barang dekat kedai Eko dan sebanyak ini, masya-Allah. Alhamdulillah rezeki anak-anak. Ni kakak beli handphone ni untuk kawan dia lah. Yang baby pula seperti biasa sibuk. Sekarang dia dah pandai dah main-main benda-benda macam ni. Sibuk dia. Dia nak main bola-bola tu Baby, sini je Bi. Ayah simpan ni. Jom. Siap dah. Dah jom balik lah. Dah jom. Baby siap main dah. Okey, jomlah kita balik. Abang. Jom. Abang mana? Alhamdulillah. Pergi lewat bawah tu, jom. Tak payah, kita bisa cari makan tempat lain je lah. Kita cari makan tempat lain je. Bawah tu ada apa? Tak ada apa pun. Jom. Cepat sikit. Okey, siap dah. Sekarang kami nak pergi cari makan dulu. Tapi tak tahu lagi nak makan kat mana. Jom. Happy dorang hari ni. Boleh belanja sepuasnya. Tengah je. Tengah pun boleh lah. Ni, jom ni. Okey. Kita dah sampai dekat Tebing Dato' On. Janganlah. Jalanlah Tebing Dato' On. Tadi kan lagi makan kat kedai Kelantan. Tapi kedai dia tutup. Baby. Tunggu ayah. Ni pertama kali datang ni Alhamdulillah. Lama dah duduk Johor. Lama dah benda ni. Tempat ni viral. Tapi ni kali pertama saya datang. Okey, jom. Ikut saya jalan-jalan. Ramai. Jalan tepi. Kakak tolong buat baby tak? Ni durian. Ke batik.
dah sampai di rumah. Jangan makan coklat kalau nak makan mi. Oh, kakak tak ada beli itu Okey, saya beli tteokbokki. Kakak beli cheese tart. Abang beli ramen. Kita orang tak ada nak makan kat sana. Sebab orang ramai. Orang ramai. So, beli terus balik. Baby pula tertidur dah. Baik tak beli jemput baby. Jemput makan. Alhamdulillah rezeki anak-anak ni. Okey. Itu sajalah ya. Sharing saya. Masya Allah, lama kan kita tak berjumpa. InsyaAllah doakan saya semoga bersemangat lagi buat video. InsyaAllah. Tapi kalau ni korang pergi je tengok dekat TikTok saya, Cik Su Bepang. Cik Su Bepang kat sana pun saya ada buat video daily mini vlog lah. Kemas-kemas rumah, masak. Nak tengok Cik Su yang nak support Cik Su, boleh pergi dekat TikTok Cik Su Bepang. Okay. So untuk malam ni itu saja. Thank you. Terima kasih semua. Rindu kat korang semua, Masya Allah. Tengok, saya pun dah naik ni. Kan? Kembang pipi pun dah ada. Alhamdulillah. So itu saja. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video, insya Allah. Bye-bye.